Syaz nak bawa korang tengok cara proses pembuatan premium pistachio kunafa coklat Al Sultan ataupun yang korang panggil tu coklat Dubai. Jom kita tengok macam mana cara dia orang buat. So pertama sekali nama pun premium pistachio kunafa coklat. Jadi of course lah ada kunafa. Ni kunafa tau, bukan mihun. Inilah dia kunafa yang korang suka sangat tu kan, yang crunchy. So kita carik-carikkan dia, ratakan. So lepas kita dah carik-carik tadi tu, kita masukkan pula terus ke dalam oven. Seterusnya, lepas pistachio kita tu dah dibakar, dia dah sejuk, kita ready dah nak buatkan dia punya paste untuk pistachio kunafa. Sekarang ni kita nak mixkan kita punya kunafa dan juga kita punya pistachio paste. Dan proses seterusnya, kita akan letakkan coklat di dalam acuan yang lepas dia letak color-color, corak-corak color dekat dia punya mold. Lepas tu, kita akan keraskan selama 5 minit. Lepas tu kita akan masukkan kita punya kunafa. Dan proses seterusnya, kita kena masukkan kita punya paste pistachio ini ke dalam kita punya mold yang dia diletakkan coklat. Apa nama dia ni? Paste pistachio kunafa. Dia lagi banyak lagi sedap kan? Saya letak banyak-banyak tu kurang. Lepas tu kita akan salutkan semula kita punya coklat Dubai ni dengan coklat. Ini dia coklat yang tadi yang kita dah masukkan dalam sejuk dan dia dah set, dia dah beku lah. Okay, so sekarang ni jom kita keluarkan dia. Tu dia. So dah cantik dah, nampak tak? Cantik kan? So finally kita dah dekat final process. So for the final process, kita masukkan dia dekat dalam dia punya box yang nampak sangat premium ni. Lepas tu kita masukkan pula dekat dalam kotak dia. Dah siap. So kalau korang nak rasa macam mana rasa premium pistachio kunafa coklat Al Sultan ni, korang boleh pergi beli dekat mana-mana cawangan Al Sultan ataupun korang boleh tekan dekat beg kuning sekarang.